Seram ni. Aku dah tukar balik kepada Motul 10W40 yang fully. Sebelum ni aku pakai 10W30 yang Motul, juga Motul Enjin aku ni rasa dia macam kasar sikit lah. Lepas tu cuma bila pakai 10W30, bila start enjin motor ni dia cepat panas. Cepat panas tu memang bagus lah. Tapi aku kalau ikut motor Honda CB650 ni, dia boleh pakai 10W30 dan 10W40. Tapi kau janganlah campur 30 dengan 40 tu, jahanam untuk kau. Cuma aku lebih suka pakai 10W40 sebab enjin dia rasa macam padat. Cuma bila start pagi-pagi tu dia macam lambat panas sikit. Itu normal lah. Okay. Sebab motor aku ni, aku dah pernah macam-macam dah try minyak hitam. Yang first service mula-mula, yang masih under warranty, aku pakai yang Honda tu lah, 10W40 BSH Honda. Yang tu pun bila aku pakai kat motor ni, enjin dia rasa kasar sikit. Tapi boleh pakai, tak ada masalah sebenarnya. Cuma harga dia, daripada dulu aku beli dulu, masa mula dulu, harga dia Honda BSH tu RM45. Itu tahun bila? Tahun 2021. Sekarang dah harga 50 lebih lah. Dan bila aku pakai selepas habis warranty tu, aku pakai Petronas 10W40 yang fully racing. Aku pakai yang tu lah, yang fully racing tu. Aku bawa pergi, masa tu aku ada join ARCC 20225. So aku sedap jugalah pakai. Cuma harga je lah yang memang tak tahan sikit lah harga dia.